Hari ni saya nak buat tutorial cara penggunaan skuter elektrik SZ02. First kali, cara nak on, tekan je lama-lama button ni. Bila dah on, dekat meter ni ada tunjuk indikator bateri, speed dan juga mode. Cara untuk tukar mode, tekan je button ni 2 kali. Tekan sekali button ni untuk buka lampu. Di handle sebelah kanan ada throttle. Di handle sebelah kiri pula ada brake dan juga loceng. Saya nak tunjukkan cara-cara untuk lipat di skuter ni. First kali, turunkan seat dan buka lock seat. Bila dah buka lock seat, turunkan seat ni sampai macam ni. Step seterusnya, buka lock handle dan lipat. Bila dah lipat, pastikan lock ni masuk dekat sini. Macam ni lah rupa dia bila dah lipat. Sekarang saya nak tunjukkan pula cara-cara untuk cas di skuter ni. Mula-mula sekali, masukkan charger 3 pin ni dekat wall plug. Dekat bawah ni ada tempat charging port. Masukkan je kabel charger dia. Lepas dah charge, di sini kita ada battery indicator. Kalau full, dia akan menyala warna hijau. Kalau belum full, dia akan menyala warna merah. So, itu saja untuk video tutorial kali ni. Jumpa lagi. Bye-bye.